Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua, sihat? Terima kasih kerana klik video kecil Etonje. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okey. Bahagia yang tertangguh. Siapa yang tengok cerita ni mesti kebahagiaan korang pun tertangguh-tangguh, geram. Bila nak habis ni cerita ni? Bila si Hana akan bahagia? Bila orang-orang jahat akan mendapat balasannya, kifara. Next episode minggu depan, sedikit sebanyak derita si Hana diorang akan rasai. Okey, tapi untuk episod 20 malam tadi, di mana si Mak Datin jumpa si Hana, bagi duitkan dengan cara apa tu, dibalingnya ke di meja tu, dan si Kak Ju yang makcik gelang tu rekod lah. Okey, ya betul, si Hana ambil duit tu, dan si Kak Ju tu pula rekod untuk dia nak pau lagi duit si Mak Datin. Dia jumpa Mak Datin, dia kata kalau Mak Datin tak mau bagi saya duit, dia akan bocorkan video tu dengan si Armin yang dia jumpa dengan si Hana. Kemudian dia bagi duit untuk dia menjauhkan diri daripada si Hana, si Armin. So apa lagi? Mak Datin tu bagilah duit. Dia bagi duit, dan sebenarnya duit yang Hana ambil tu bukan dia buka pun tak. Dibagi dengan si Armin, sebab si Mak Datin ni dia hantar satu video yang macam menghina sangatlah si Hana. So dia ambil duit tu, dia jumpa dengan si Armin, dia bagi, dia kata duit ni mak awak yang bagi, supaya saya menjauhkan diri. Sebab si Hana kan dia macam lepas jumpa Mak Datin, dia dah cakap dengan si Armin, jangan kacau dia, jangan ambil anak dia lagi, jangan, kalau boleh jangan, dia tak nak ada kaitan pun sebenarnya. Sebab apa? Nanti kalau si Haikal tu makin rapat dengan dia, tiba-tiba diorang tak jadi, macam dia hilang daripada hidup si Raika, dia rasa macam kasihan, dia akan jadi patah hati lagi. So si Armin katalah, kenapa berfikir yang saya akan meninggalkan dia, saya akan mensia-siakan dia. Sebab Mak Datin lah. So dibagilah duit tu. Dia cakap duit ni Mak Datin yang bagi supaya saya jauhkan diri daripada si Armin. Apa lagi, si Armin pergilah jumpa mak dia, balik letak duit tu di meja. Dia dengan bersama-sama dengan Suraya, bakal menantu yang terpilih. Dia tahu Suraya tu jahat. Okey. Lepas tu dia cakap, tanyalah kenapa mami buat semua ni, bla bla bla. Di situlah si Suraya lagi menangis. Dia bagi tahu si Armin bagi tahu si Suraya, saya tak pernah suka dengan seseorang tanpa mengharapkan balasan. Macam dia sangat-sangat ikhlas dengan si Hana. Apa lagi? Si Suraya Armin babal betul. Yang peguam si Hana dulu, yang Hana tak guna tu, dia offer si Sakwan bekerja weh. Bongok punya orang. Dah tahu perangai si Sakwan tu, dia offer juga. Si Sakwan pun macam betul ke ni? Sebab yelah, dia tahu perangai dia tu macam mana. Dia kata dia punya firma yang dia baru buat tu, dia memerlukan orang yang kecil macam si Sakwan. Padahal dengan muka korang berdua ni. Okay, dan selepas si Hana kena buang kerja disebabkan si Alia pula suruh si Hana untuk pindah daripada rumah yang dia duduki sekarang, yang dia tempati sekarang. Ya Allah, kasihan jadi Hana tau. Sudah dibuang kerja, disuruh pindah rumah lagi dengan Mak Datin ni, dengan Kak Ju, dengan Sakwan yang sentiasa nak meminta duit. Yang buat cerita ni sebenarnya kenapa tak balance ya? Kenapa sekejap bahagiakan dulu si Hana, seketika baru datang lagi badai. Ini badai je memanjang. Betul-betul tertangguhlah kebahagiaan kau, Hana. Okey, si Hana bagi tahu lah, biarlah saya bayar rumah tu, bagi tahu si Alia kan. Sebab kasihan si Raikal kalau dia pindah sekolah lagi. Lepas tu si Alia tak mahu. Dia nak juga dia keluar daripada rumah tu, dan dikata apa? Kadang-kadang anak memang tak bersalah, tapi kadang-kadang anak yang menanggung daripada perbuatan mak ayah. Kasihan tau. Sudah hari itu punyalah sentiasa si Alia sentiasa membantu si Hana ini itu. Tiba-tiba harus membuat pilihan antara Hana dengan keluarga si Asrin. Sebab si keluarga si Asrin ni macam dia yang menjaga si Alia daripada kecil. Kan? So si Asrin ni apa lagi? Disuruh si Alia buang si Hana daripada tempat kerja tu, dikeluarkan daripada macam derita si Hana ni adalah kebahagiaan si Asrin. So apa lagi? Si Alia buatlah. Tapi saya rasa si Alia pun sebenarnya dalam keadaan yang terpaksa juga. Dia kena ikut
apa yang keluarga si Asrin suruh sebab atas dasar jasa. Lebih kurang macam tu lah. So si Hana pun balik kampung. Ya Allah, dia balik kampung. Dalam cerita ni bengang tau. Kenapa tiada langsung perlawanan daripada si Hana? Adakah ini yang dikatakan biar orang buat kita, jangan kita buat orang tu macam mana? Dengan rumah diambil, si Sakuan tu kena minta duit bulan-bulan 5K. Lepas tu kereta dia dijual. Macam-macam weh. Lepas tu tiada polis ke, tiada apa ke, tiada langsung. Buatlah macam real kehidupan betul-betul. Ini, ya Allah, tahulah drama tapi janganlah melampau-lampaunya weh. Dengan kereta diambil, bukan handbag saja. Kalau dulu handbag yang si Kak Ju selalu ambil, ini kereta weh. Bukan 1,000 2,000, kereta, rumah, dengan tiap minggu, tiap bulan kena bagi 5K. Makin mengaruh lah cerita ni. Untuk episod semalam dia lebih kepada si Sakuan dengan si Asrin. Nak membina sebuah keluarga lah konon. Saya tahu dengan si Kaju pun dah jadi stres. Bila dia pergi rumah dia, rupanya rumah dia tu macam mana dia tinggal, macam tu juga sampai sekarang. Lepas tu jiran dia kata apa tahu? Rumah ni dah kena gadai. Tersungkur si Kak Ju mendengar yang rumah dia kena gadai. Apa dalam muka kau? Lepas tu si suami dia pula sentiasa nak mencari siapa Azrin sebelum ni. Kerja dia apa, latar belakang dia macam mana, dan orang yang upah tu beritahulah dia ni simpanan dato lah, inilah itulah. Sebenarnya saya rasa memang betul anak yang si Asrin kandung tu bukan anak Sakuan sebenarnya tu. Bukan. Cuma dia terliur dengar si Kak Ju cerita kalau si Sakuan ni duit berkepuk-kepuk, aset banyak apa segala macam. So dia terliur lah. Lagipun dia memang si Sakuan dengan si Asrin kan masa sekolah kan memang dah bercinta, tapi mak dia yang paksa dia kahwin dengan orang tua. So mungkin atas dasar cinta jugalah dia nak dengan si Sakuan, atau macam mana saya pun kurang pasti. Apa yang pasti, dia orang pernah bercinta masa muda dulu, tapi orang tua dia suruh kahwin dengan orang tua. Sebetulnya dibenci mak dia tau. Dibenci mak dia. Tapi dalam episod 2, masa mak dia sakit, dia dah jadi okey. Ambil kau. So guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.